Hai, Assalamualaikum and a very good morning. So, hari ini kita akan bersara dalam siri Chemical dengan misi Organic Chemistry Made Simple. Sekarang kita akan tengok chapter 11 iaitu amines. So, untuk amines, dia akan ada functional group dia iaitu NH2 yang dikenali sebagai amino. So, amino ini datang daripada NH3. Cuma, salah satu hidrogen itu digantikan dengan alkal ataupun aryl group. So, bila dia digantikan, dia akan dapat primary, secondary ataupun tertiary amine bergantung kepada bilangan alkyl ataupun aryl group yang melekat dekat nitrogen atom. So, secara umumnya, kita ada aliphatic amine yang mana amine ini directly melekat kepada alkyl group. Untuk aromatic amine, dia dikenali sebagai aniline yang mana amino itu melekat secara terus kepada benzin. In terms of pengkelasan ataupun classification of amine, ini adalah amonia iaitu dia NH3. So, kalau dia adalah primary, nitrogen ini melekat kepada satu alkyl group R kat sini. Jadi, dia adalah primary aliphatic amine. Manakala, untuk nitrogen ini dia melekat kepada benzene ring terus. Karbon kepada benzene ring. Jadi, dia adalah primary aromatic amine. Untuk secondary, so nitrogen ini akan melekat kepada dua alkyl group. So dia adalah secondary aliphatic amine. Manakala untuk nitrogen ini dia melekat kepada satu, melekat kepada dua. Okay, since dia ada melekat dengan benzene ring, which is secara direct, dia adalah secondary aromatic amine. Manakala contoh yang ini pula menunjukkan tertiary aliphatic amine. Sebab dia melekat kepada tiga alkyl group. Dan nitrogen ini juga menunjukkan tiga primary atau primary aromatic amine since dia melekat directly kepada benzene ring. So, kalau kamu tengok contoh di bawah ini, it is important to note that aromatic amine, untuk aromatic amine, the benzene ring kena melekat secara directly kepada NH2 group. Jadi, kalau benzene ring ini ada CH2, ada NH2, dia bukan aromatic amine. Dia kena directly melekat, baru dia adalah aromatic amine. Kalau begini bukan, yang ini pun bukan. Jadi yang inilah aromatic sebab dia directly melekat, ini pun aromatic pasal directly melekat, ini adalah aromatic sebab dia directly melekat kepada benzene ring. Yang ada karbon-karbon sebelum itu bukan dikira aromatic. Okay, so sekarang kita akan tengok IUPAC dan juga common name untuk amines. Dia senang saja. Bila amines tu directly melekat kepada carbon chain, ada satu karbon dia akan jadi methanamine, ada dua karbon dia akan jadi ethanamine, tiga karbon 1 propanamine. Kalau NH2 tu melekat di tengah-tengah, dia akan jadi 2 propanamine kat sini. Kalau ada 4 karbon 1 butanamine, NH2 dekat hujung. Kalau di tengah-tengah nombor 2, dia akan dapat 2 butanamine. Dan kalau ada 3 carbon chain, dan 3 carbon chain ini dinamakan sebagai propanamine, melekat dekat nombor 2 which is 2 propanamine, dan dekat nombor 2 tersebut ada methyl group. Jadi dia akan jadi 2 methyl 2 propanamine. So ini adalah IUPAC name dia dan ini adalah common name dia. Okey. Seterusnya adalah kita akan buat penamaan untuk aliphatic amine. So senang saja, kita kena identify dia punya parent name dengan cara tentukan longest carbon chain yang mengandungi nitrogen atom. So, selepas kita dah tentukan yang paling panjang, alkane parent name ini kita akan namakan dia sebagai alkanamine. Jadi, kita akan berikan substituent itu berdasarkan alphabetical order, dan sekiranya dalam primary amine, kalau terdapat lebih daripada satu functional group, NH2 itu biasanya jadi substituent sebagai amino. Kalau ada lebih lah, maksudnya ada carboxylic acid dengan amino, carboxylic acid tu akan jadi dia punya parent yang dominan, NH2 tu akan jadi dia punya substituent. Okay, kalau dia hanya ada amino saja, senanglah kita akan dapat alkyl amine tadi. Okay, so kalau untuk secondary dengan tertiary, huruf N itu digunakan untuk designate the alkyl group. Contohnya for secondary amine, N-alkylamine. Kalau tertiary amine, you akan dapat N-alkyl amine. So, kita akan tengok contoh cara nak buat dia berdasarkan praktis di bawah. So, untuk soalan 1A, kamu ada NH2 dekat bahagian hujung. Okay, dan dia ada 3 karbon.
Okay, so since dia melekat pada karbon yang pertama, which is 1, 2, 3, so dia akan dijadikan sebagai 1-propanamine. Okay, kalau dia kalau ada 3 karbon tetapi melekat pada karbon yang di tengah-tengah, dia akan jadi 2-propanamine. Okay, manakala untuk C, kamu ada 3 karbon, which is 1, 2, 3. So 3 karbon ini dinamakan sebagai propanamine. Dekat karbon nombor 2, dia akan ada 2 propanamine pasal NH2 melekat pada karbon nombor 2, dan juga ada metal dekat karbon nombor 2 tersebut. Jadi dia akan jadi 2 metal 2 propanamine. Untuk D pula, kamu perhatikan ada 2 functional group, ada NH2, ada COOH. Jadi bila ada 2 functional group, NH2 ni akan jadi dia punya substituent. Okay, dan COOH ni akan jadi dia punya parent yang dominan tadi. Jadi yang ini akan menjadi parent, dan yang paling panjang ada 1, 2, 3, 4. So dia akan jadi butanoic acid. So dekat karbon nombor 2 ada methyl group, karbon nombor 3 ada amino. Kita tulis amino dahulu pasal di huruf A, methyl itu pasal di huruf M. Okay, seterusnya yang ini merujuk kepada secondary. So bila secondary, kita akan gunakan N-alkyl amine lah. Okay, jadi kalau kamu perhatikan dekat sini, yang ada longest carbon chain adalah 1, 2, 3. Ini yang paling panjang. Okay, so dia akan jadi 1-propanamine. Cumanya CH3 ni melekat kepada N. Jadi you akan bagi tahu N-methyl 1-propanamine. Okay, untuk F pula sama juga, N itu ada melekat sebelah sini, ada melekat sebelah sini. So kita cari yang paling panjang, iaitu 1, 2, 3. So ini akan jadi dia punya parent, which is 1-propanamine. Yang 2 ini dijadikan sebagai ethyl, dan ethyl ini melekat kepada N. Jadi you akan dapat N-ethyl 1-propanamine. And then seterusnya untuk G pula, kamu ada CH3 dan alkyl chain yang melekat kepada N. Jadi yang paling panjang adalah yang ini. Jadi you akan dapat 1, 2, 3, which is propanamine. Okay, and then you ada methyl dengan methyl, which is NN dimethyl. Kalau kamu nak tulis 1-propanamine pun boleh kat sini. Okay, so kita akan tulis NN dimethyl 1-propanamine. And then seterusnya untuk H. Okay, yang paling panjang yang melekat pada nitrogen tu 1, 2, 3. So ini adalah propanamine, which is 1-propanamine. And then dekat N ini you ada ethyl, dia huruf E, kita akan tulis ethyl dahulu. And then seterusnya kita akan ada methyl. So kita akan bagi tahu dia punya nama yang lengkap adalah sebagai N-ethyl, N-methyl 1-propanamine. Okay, so itu adalah penamaan untuk aliphatic amine. Seterusnya kita akan buat penamaan untuk aromatic amine. So bila aromatic amine ini, macam saya cerita, kena ada benzene ring, dan amino group tu kena directly attach kepada benzene ring tersebut. Okay, so kita akan tengok priority siapa yang melekat dan diberikan nombor 1. Okay, so give the IUPAC nomenclature for aniline, dan N juga digunakan untuk designate alkyl group yang melekat kepada N atom, macam aliphatic tadi. So kalau dia adalah secondary, kita akan bagi dia N-alkyl aniline. Kalau dia adalah tertiary, kita akan bagi dia N-alkyl aniline. So kita akan tengok untuk aromatic amine yang pertama dahulu, iaitu A. So kamu ada NH2 yang directly melekat kepada benzene ring. Jadi kamu tahu ini adalah aniline. Dia akan pegang nombor 1, nombor 2, nombor 3. So dia akan jadi 3-methyl aniline. Untuk B, kamu ada 1, 2, 3. So antara COOH dengan NH2, siapa yang lebih atas dekat priority? Jawapan dia adalah COOH. Jadi ini yang akan menjadi benzoic acid. Dan ini 3 ini NH2 akan menjadi substituent, iaitu amino. So dia punya priority tu you boleh tengok dekat sini lah. COH lagi atas daripada NH2. That's why dia akan jadi parent. Okay, seterusnya untuk C, kamu ada amino, dan ini adalah aniline lah. Cumanya dia CH3 ni melekat kepada N,
dan juga dia melekat kepada aniline tersebut, benzene ring tersebut. Jadi kita tahu dia adalah aniline, cuma kita akan namakan dia sebagai N-methyl aniline. Untuk D pula, kamu ada aniline juga, cuma you ada melekat dengan ethyl dekat sini. So ini akan jadi nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey, jadi nama dia akan jadi N-methyl aniline macam tadi. Cuma dia dekat nombor 3 tu you ada ethyl. Okey, ada extra ethyl dekat situ. Okey, dan kita akan tulis ethyl dulu pasal dia huruf E. Okey. And then seterusnya untuk E, dia adalah tertiary aromatic amine. Okey, tertiary aromatic amine. Jadi kita akan tulis dia sebagai N-dimethyl pasal dia sama jenis aniline. Okey, kalau tak sama jenis, sebelah etil, ini pula metil, kita akan asingkan. So kita akan bagi tahu N-ethyl and then N-methyl aniline. Pasal struktur ini adalah aniline tersebut. And then untuk G pula, kamu ada yang melekat kepada N adalah ethyl, dan juga ini adalah ethyl kat sini. Okay, so akan labelkan dia. Okay, ini adalah ethyl. Ini pun adalah ethyl juga. Cuma dia terpisah dekat dua bahagian. So, ethyl ini melekat kepada N. Ethyl ini melekat kepada benzene ring. Jadi, you boleh satukan mereka. Pasal kamu tahu ini adalah aniline sebenarnya. Okay, dia adalah aniline. Cuma dia ada melekat methyl, N-methyl aniline. Okay, dia adalah parent dia. And then ethyl ini, dia melekat kepada huruf N dan melekat kepada nombor 3 dekat sini. 1, 2, 3. Okey. Jadi, you boleh combine N, ethyl tu melekat pada N dan ethyl tu melekat dengan 3. Jadi, you akan dapat N3 diethyl N-methyl aniline. And then untuk H pula, you ada aniline dekat sini. So, dia akan pegang nombor 1, sini nombor 2, sini nombor 3, sini nombor 4. So, you akan dapat 2 ethyl, 4 methyl, 4 methyl, dan dia adalah aniline sebagai dia punya parent. Alright. So, dah selesai dah dari segi penamaan untuk melibatkan amines. Jadi, kamu dah belajar tentang perbezaan antara aliphatic dan juga aromatic amine. So, aromatic amine kena directly melekat kepada benzene ring. Dah belajar juga classification of amine. Tengok berapa banyak alkyl group yang melekat kepada N. And then, you dah tengok juga cara penamaan amines untuk aliphatic. Dan juga kamu dah tengok penamaan untuk aromatic amine iaitu aniline. Alright. So, itu sahaja untuk sesi pada kali ini. Kita akan jumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Bye!